Hai semua, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk kita nak turn on Smart Guides. Contoh, fail buku yang saya dah buat ni, contoh sebagai template. Saya ada satu text box dengan gambar, tapi tak ada indication ataupun grid line yang menunjukkan text box ni kat tengah ke ataupun kat tepi ke, kan. So caranya kita nak turn on tu, kita pergi dekat view dan kita pilih grids and guides. Lepas tu dia extend, kita klik Smart Guides. So lepas dah klik, kita boleh nampak ada line warna merah ni ataupun pink, dan yang menunjukkan dia punya center file tu, center page tu. Contoh macam ni, kita nak text box ni ke tengah, kan. So dia boleh keluar terus line warna pink ni. So dia dah ke tengah. Dan ni contoh kita nak centerkan kepada text box ni, kita dia dah keluar. So kita letak je. Sama contoh macam kalau kita nak buat text box yang size sama, contoh macam ni, kan. Kita nak samakan dengan sebelah ni. Dia pun akan keluar lebar untuk dua kolom yang berbeza tu. So senang lepas dah turn on Smart Guides. Dan ni pun kita boleh letak ke tengah macam ni, contoh tengah page. Begitulah. Selamat mencuba.